Hari ni jom kita buat satu resipi terong lagi, diberi nama pecak terong bakar santan. Terongnya dibakar dahulu, lepas tu dihenyak-henyak dekat dalam batu lesung ni, and then ditabur dengan bawang goreng, dah siap untuk dihidangkan. Jom kita buat. First, korang kena sangai dulu buah keras, kacang tanah, belacan. Lepas tu bila dah kecoklatan, korang sangai pula dengan udang kering. And then bila dia dah cantik macam ni, asingkan. Then korang goreng bahan-bahan yang dilistkan di caption. Ada tomato, bawang merah, bawang putih, cili padi dan juga cili merah. And then korang angkat ke tepi, letakkan ke dalam batu ulekan. Masukkan bahan-bahan yang disangai, season dengan sedikit garam, gula melaka dan juga sedikit ajinomoto. Lepas tu, apa lagi? Korang ulik lah sampai dia hancur macam ini. And then untuk terong, korang cocok-cocok dan bakar di atas api. Bagi dia kehitaman, and then korang buang kulitnya. Lepas tu korang kena letak di atas sambal tu, tuangkan sedikit santan. Ulik lagi sampai dia, ataupun ulep dia sampai dia macam ni lah sebati. And then tabur lagi dengan bawang goreng. Dah siap guys. Serius sedap. Ada smoky, pedas-pedas, manis. Lepas tu bawang goreng. Korang kena cuba, okay? Selamat mencuba. Sedap lah.